Ayo, termenung nampak. Tak ada kerja ke, Kak? Hey, siapa cakap tak ada kerja? Oh, ada kerja? Ada lah. Kerja apa? Jaga jodoh orang. Hi guys, welcome to K-Pop Kitchen by MP Asia. Di mana? Kita ni tak berapa lah pandai masak sangat, tapi Kepo je lebih. menu dia masak lemak pucuk suhun. Pun. Dan bahan-bahannya ialah Pertama sekali, kita perlukan air dulu. Masukkan 2 cawan air. santan mawar dari MP Asia. Yang ini kita perlukan 1 cawan. Okey, pucuk. And then kita masukkan suhun. So pucuk ni kita rendam dulu kan? Ya, rendam dulu bagi dia Lembut. lembut dulu. Suhun pun. Yes, lepas tu kita masukkan kobis. Okey, lepas tu kita masukkan bawang, cili padi. Okey, lepas tu kita masukkan juga garam secukup rasa. Dia macam sobek. Macam tu. Kita masukkan sedikit gula. Okey, kacau. Okay. Nampak? Tunggu sampai dia mendidih. Kak, tahu tak? MP Asia Santan Mawar ni fresh, berkrim dan tak ada pengawet. Boleh diminum begitu sahaja. Boleh diminum begitu saja. Mari saya cuba. Betul lah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan juga follow page kami MP Asia. dan juga page MP Asia. Thank you so much. Selamat berbuka daripada K-Pop Kitchen by MP Asia.